Okey, ni lens dia. Oh, lens mirrorless kan. Cuba pisau. Lens yang dia hantar ni Tamron 28-75 f2.8 version 3. Okey. Ya, ni mau apa aku tak tahu. Mau apa? Tak sure mau apa. Tapi untuk mirrorless mungkin Sony mau. Mungkin lah sebab belakang tulis Sony mau. Oi. Oh, letak. Okay, yo. Sayang lah. Tak noh. Oh dia, kau. Okay, lens dia. Dalam video, kot nampak tak nampak. Tu. Oh dia, nampak. Naik fungus sampai makan coating gila-gila, dah jadi bulan lah. Sangat banyak. Dah teruk. Ni teruk gila. Okay, sayang. Dia makan coating je tu. Tu tengah-tengah ni ada lagi. Depan ada sikit. Depan tak nampak sangat. Depan dalam video aku payah nak bagi nampak. Tapi belakang kau tu. Oh tu. Nampak? Lens ni baru. Agak aku lah. For sure yang ni atas 2,500. Kalau bawah 2,500 dahsyat sebab mirrorless. Tambah tu version 3 2.8 kan. Second hand dia pun sebab dia antara lens-lens baru, second hand dia pun sepatutnya dalam 2,000 ataupun bawah 2,000 macam murah lah kot kan. Hampa yang tu hampa servis nak. Aku tak berapa tahu, aku tak berani nak tembak sangat lah. Okey. Cuma kenapa lens ni boleh jadi macam ni? Faktor dia cara hampa simpan. Hampa simpan dalam beg biasa, hampa simpan dalam dry box, akan kena macam ni, boleh jadi macam ni. Kalau selalu pakai tak jadi macam ni. Macam yang wartawan punya kan. Payah nak jadi macam ni. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, hampa ada kena hujan, habis tu tak bagi kering betul-betul. Kena ayak tak bagi kering betul-betul. So kena simpan cara yang betul lah. Apa simpan cara tak betul, jadi macam ni bawah. Teruk oi. Sangat teruk. Specialist aku. Setakat ni mirrorless yang paling teruk yang aku jumpa yang ni lah. Okey. Tapi tak ada isu, insya-Allah kita boleh buat dia. Fungus kalau kita cuci, fungus, habuk, minyak kita cuci, insya-Allah dia keluar, dia hilang. Okey. Tapi kalau dia dah jadi haze ataupun dia dah jadi fog, tipu hilang. Dua ni. Okey. Orang kata kalau dah jadi dua ni, buat apa nak servis? Buat buang duit lah. Apa sama. Biasanya orang kata macam tu. Bagi aku no. Okey. Hampa kena servis. Kenapa hampa tak servis? Lagi hampa biar, okey, lagi lama hampa biar, hampa punya sharpness dengan hampa punya colour akan hilang. Kita kamera tangkap gambar, sharpness dengan colour ni memainkan peranan. Bila sharpness hilang, colour hilang, bye-bye lah. Okey. So insya-Allah nanti kita akan bunyi warna ni, kita akan buat lah. Yang ni okey kan? Dah sampai giliran dia. So siapa-siapa yang nak hantar by service, by post, nak jumpa aku, ni dah habis musim cuti, hampa nak jumpa aku, nak post anytime. Okey. Nombor phone aku ada kat bawah, kat tepi, kat atas. Okey. Jangan call aku. Hampa message dalam bentuk WhatsApp, teks, voice ataupun video. Okey, hantar dekat aku. InsyaAllah aku reply. Kalau aku tak reply lepas hari 2, hampa message lagi. Let's say ada yang langsung aku tak reply. Mungkin ada something wrong dengan pertanyaan hampa ke, ataupun benda tu langsung aku tak boleh buat ke, kan? Ataupun hampa jenis terlalu ligan ke, kan? Ada setengah tu aku tak layan lah. Untuk aku minta maaf lah. Kekhilafan aku boleh cari online juga kan. Tapi sekarang nak tanya, nak survey pendapat dan tu ni kan, direct to the point kan. Dia nak tanya kan, Assalamualaikum, tunggu aku jawab. Habis tu sibuk tak, tunggu aku jawab lagi. Kemudian saya nak tanya boleh tak, tunggu aku jawab lagi. Muka dimah panjang kan. So janganlah macam tu, sebab ramai gila mesej aku tu kerja pun banyak apa semua kan. So mesej yang padat, simple, direct to the point. Simple kan tu je. Okey. Aku akan upload video-video aku yang lain, video-video ni dan ke dalam semua channel. Okey, apa-apa Roger je. Bye. Assalamualaikum.